Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Munaisyah. Okey, untuk petang ni kita ada kita nak break pukul, kita nak berhenti pukul apa? Saya cubalah by 4:30 macam tu lah. Saya pun nak kena gerak cepat juga ni. Okey. Siapa yang biasa guna Canva untuk mengajar? Tak pernah lagi Okey. Sebab saya tahu untuk Canva ni nak guna untuk mengajar, dia kena start from scratch. So untuk hari ni saya akan share a few tips and tricks lah untuk kita buat slide yang menarik insyaAllah. Dan a few tools, esok pun akan ada a few tools lagi lah yang saya akan share. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syafiq Fikri bin Nordin. Saya merupakan pensyarah keusahawanan di UniKL MIT. Saya di UniKL baru tahun ke-12. Saya bermula sebagai pegawai keusahawanan di Chancellery selama 9 tahun. Dan fokus saya memang membangunkan lahirkan usahawan lah. Lebih 10 tahun bersama dengan usahawan, memang fokus bantu coaching, mentoring dan sebagainya. Masa PKP saya memang banyak dengan usahawan lah online, bukan saja UniKL tapi di luar, program penjana dan sebagainya. Saya juga HRDC certified trainer juga. Okey, perasan tak saya control guna phone? Tahu macam mana nak buat? Okey, semua buka Canva masing-masing. Saya nak tunjuk, kena buat terus juga dekat laptop ni. Canva ni kita guna untuk nampak lebih style sebenarnya. Okey, dah pernah ada slide ke belum? Yang slide, okey, ya, slide tadi boleh. Slide tadi boleh. Okey, slide tadi. Tak, buka dekat laptop dulu. Nanti saya tunjuk macam mana cara untuk okey, tekan present. Okey, lepas tekan present, tekan presenter view. Dia tak boleh present pun cara biasa. Okey, tekan presenter view dan tekan present. Dia akan keluar satu pop-up. Okey, apabila guna presenter view, syarat utama dia adalah kalau kita gunakan slide ataupun HDMI, projector, LED dan sebagainya, dia mesti kita set sebagai extend. Maksudnya kita ada satu skrin sebelah, dia tak boleh duplicate. Okey, ni je mute je ataupun pause ke. Ni apa namanya? Yes, betul. Okey, yang tu tekan got it code. Presenter view tu tekan got it. Okey, dekat atas tu ada gambar remote. Tekan gambar remote tu. Nampak tak? Gambar remote. Okey, so scan QR code tu. Okey, buka QR code scanner. Okey, akak buka slide dulu. Mana-mana slide yang akak buat tadi. Okey, lepas tu buka, tekan present. Yang tu tekan remote kat atas tu. Yang tu. Lepas tu scan QR code tu. Jangan scan slide orang sebelah nanti dia akan, sama ada dia akan keluar browser ataupun dia keluar ads. Lepas tu siapa yang dah keluar anak panah kiri kanan tu, bolehlah try tekan. Bukan O, kiri kanan. Ya betul yang ni. Dia jadi 5 lah, bukan O, banyak O lah betul ni. Kita baru A, dia dah O dah. Okey, present. Present. Ni tekan ni, tekan remote ni. Tak payah dah.
Tak payah beli Shopee apa benda tekan-tekan tu, tekan bateri semua tak payah, telefon ada. Tapi kena guna Canva lah. Duduk belakang kelas pun tak apa. Memang show off lah lecturer lepas ni. Okay. Okay. Ada banyak lagi tips and tricks sebenarnya, tak habis. Canva ada empat fungsi utama. Pertama adalah design. Yang kedua adalah write, menulis. Yang ketiga adalah image. Image ni maksudnya Canva boleh generate image yang kita nak. Kalau sebelum ni dekat dunia AI dia banyak gunakan tools platform nama dia Midjourney ataupun ChatGPT. Raya itu semua pakai ChatGPT. Tahu tak? Ghibli itu kan. Berapa banyak tenaga yang digunakan untuk hasilkan satu gambar Ghibli tu. Berapa banyak elektrik yang perlu dipakai? Yang untuk beberapa saat. Ada yang saya tengok video dia share, untuk hasilkan satu gambar Ghibli tu diperlukan tenaga yang bersamaan lampu kita bilik air kat rumah buka selama 11,000 tahun. That's why tersangat mahal untuk ni, dan business model AI ni sebenarnya belum nampak balik modal lagi sebenarnya. Dia pakai sangat banyak resources. Okay, last kali ChatGPT baru dia launch bulan ni, awal bulan hari tu. Dalam event dia Canva Create, dia boleh buat coding juga. Itu yang latest lah. Tapi kita start dengan banyak, kita buat design lah, slides, presentation, poster, dan juga website dan sebagainya lah, e-book. Okay. Esok kita akan tengok e-book dan juga website jugalah sikit, secara sikit. Tapi saya suka e-book sebab kita educator, kita wajib ada e-book sendiri. Bulan lepas, bulan 2, e-book 5 minit boleh siap. 5 minit boleh siap. Cukup. Nak berapa chapter? Boleh. 7 chapter, 10 chapter, 5 minit siap. Content. Tinggal nak masuk dalam Canva je. 2 bulan lepas saya buat dengan tim MIT, ada yang jual tak berapa puluh ringgit, ratus-ratus ringgit lah dapat. Kita ada student, kita bukanlah nak buat duit sangat, tapi kalau dulu kita jual buku, Teknoputra dulu jual buku sampai susah lah nak jaga stok buku berpuluh-puluh ringgit, beratus ringgit dan sebagainya. Sekarang kita pakai e-book, kita lah author, kita jual. Takkan tak boleh beli RM10. Air Zeus Coffee hari-hari boleh beli. Kita gunakan benda tu. Duit dapat kat kita lah. Kita buat e-book self-publish. Esok kita akan tengok. Esok pagi lah. Alah. Okay. Saya nak minta tuan-tuan dan puan scan QR code ni dulu. Okay. Scan kehadiran. Okay. Dah ke? Okay, kejap. Okay, kalau dah scan, sekejap present. Sekejap. Okay, boleh scan? Okay, dah Okay, semua dah buka dekat dalam tu. So, belum start lagi. Okay, kita in one word, what makes a class engaging for you? So, satu word sahaja.
Hah? Okay. So ini adalah tools yang kita gunakan, Mentimeter. Pernah pakai? Tak pernah lagi. Baik, Mentimeter ni tak semua orang boleh sesuai untuk kita, audience kita yang kita boleh suruh pakai. Sebab tools ni dia bergantung kepada siapa, background, level of study kita punya audience. Kalau student foundation, budak-budak sekolah baru habis, melompat-lompat lagi, itu kita bagi dia Kahoot. Itu biasanya famous Kahoot sebab dia very banyak-banyak color apa semua kan. Yang ni straightforward, word saja banyak. Yang kedua, kalau level degree sikit, degree, kita bagi dia Quizzes. Quizzes dia platform yang tengah-tengah. Mentimeter lebih kepada master, adult dan working adult dan juga PhD. Itu level dia lah yang sesuai. So dekat sini kita boleh tengoklah words, what makes a class engaging for you, interactive, interesting, motto. Ada joke, idea, tak ada Okay, voice, picture. Alright, kita move to the next question. Saya record session ni, saya sangat encourage tuan-tuan dan puan-puan untuk beli mikrofon. Mikrofon pun satu benda yang kita boleh show off jugalah. RM12.90 mikrofon ni. So sharing nanti saya bagi link Shopee. Sebab kejelasan suara tu akan memberikan pengaruh kepada fokus orang yang tengok, especially kalau kita pakai online. Online, kalau saya buat kelas kat rumah, memang ada anak datang, memang tepi telinga dia menjerit lah apa semualah. So kalau iPhone, kalau Apple dia ada earphone yang boleh noise cancellation. Itu pun lagi saya sukalah pakai. Ibarat macam saya duduk dalam gua tapi anak saya tengah menjerit kat sebelah. Okay, what's your biggest challenge when trying to engage student online? Ini masa PKP saya buat kelas, ya Allah, rasa macam dinding. Macam bercakap dengan dinding kan, seorang-seorang. Respon. So cara nak student Gen Z sekarang, yang millennials Gen Z sekarang, Gen Z ni, dia engage without voice and faces. So dia akan tahu-tahu macam timbul je kat chat. That's why saya akan start dengan okay kelas, boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, cuba tekan 1. Dia lah 1. Memang penuh 1. Tahulah dia orang hidup. Kalau tak, tidur ke apa ke. Okay. Soalan memang kena banyak. Tapi kalau masuk topik yang teori, tak boleh buat apalah. Minta maaf tadi. Memang korang kena dengar lah. Okay, next. Which of the following tools have you used before in your teaching? Yang mana tuan-tuan dan puan-puan pernah gunakan? Sebenarnya Canva ni, dia boleh jadi macam kita punya VLE juga. Apabila kita dah enablekan yang education, classroom dan sebagainya, dia boleh jadi sebiji macam ni. Tapi dia more to interactive, dia more to creative design punya task jugalah. Itu orang yang mengajar dalam bidang creative design, dia akan dapat lebih sikit lah kat situ. Okay. Okay, ramai pernah guna Kahoot. Nice. Canva 8%, none. Okay, baik. Okay, next, ada 2 lagi kot. How confident are you in creating digital content for your class? Ke tak boleh tekan? Boleh tekan tak? Kenapa ada 2? Oh ya ke? Okay, tak apa, kita next.
Soalan salah setting ke tu? Not sure. Meet the KPI. InsyaAllah jujurnya. New method. Okay. Interactive and creative video can be applied. Interactive learning method. Know the tips and tricks. Create interactive slides. Capture video. Okay. Alright. Okay, saya dapat overview lah apa yang tuan-tuan dan puan inginkan. InsyaAllah kita berkongsi petang ni dan juga esok insyaAllah. Okay, so habis untuk Mentimeter. Okay, baik. Right. Okay. Topik saya adalah lebih kepada Canva for non-designers. Sebab kita semua bukan designer, kita tak pernah masuk kelas belajar pasal design langsung. So kebanyakan orang yang menggunakan Canva untuk bukan saja buat slide, buat poster ke dan sebagainya, dia akan ada kecenderungan untuk melanggar prinsip-prinsip design. Yang sebenarnya prinsip design ni dia dibuat untuk memudahkan manusia tu faham konten yang kita nak sampaikan. Okay, kita akan tengok. So, design principles, apa yang kita perlu tahu serba sedikit. Ada, yang pertama adalah balance. Maksudnya dari segi penggunaan elemen, kotak dan sebagainya, words, dia mestilah nampak tak terlalu kosong sangat, tak terlalu heavy sangat. Kebiasaannya heavy. Biasaannya heavy dan segala ada ruang kosong, kita mesti nak isi. Dia bukan tak boleh. Ada satu teknik yang dinamakan sebagai infografik, yang dalam page tu boleh ada semua. 2 jam lecture, kita boleh pakai satu page tu tak bergerak-gerak. Boleh. Tapi yang tu, kena ingat satu, presentation untuk digunakan sebagai alat bantuan mengajar kita, bukan kita bergantung dengan slide. So, kalau kita supposedly kita buat slide, poin penting saja dalam tu. So, dia akan trigger kita untuk cerita lebih panjang. That's why 2 jam satu page. Sebab benda yang untuk trigger point tu dah ada kat dalam slide kita. Okay. Next, kontras. Ni kontras. Ramai yang buat kesalahan ini sebab dia tak tahu macam mana nak menggunakan color yang betul. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana cara nak pilih color. Kalau kita ada satu basic color, base color tu, kita nak tahu color apa yang sesuai nak masuk dengan color asas kita tu. Contohnya color orange. So color apa yang sesuai yang nak masuk dengan orange. Saya akan tunjukkan satu tools sekejap lagi, Canva punya tools. Okay. Kontras bukan sahaja dari segi warna, tetapi dari segi bentuk jugalah. Dan Canva ni ada objek dia macam PowerPoint, ada layer depan, belakang, bring to front. Semua benda tu itu kita dah biasa. Tapi benda tu sebenarnya sangat memainkan peranan juga. Okay, alignment teratur, tersusun, dia duduk elok, cantik. Kalau kita buat bulat, tak ada yang tengah tu dia terkeluar sikit sebelah kanan. Yang tu orang OCD dah akan sakit mata. Okay, dalam design dia kena ada OCD. Kalau tak nanti dia jadi berterabur. Okay. Ya, ini color scheme dan sebagainya. Color scheme ni lagilah, kita bukan orang designer ni, memang kita tak tahu. Tapi ada tools untuk bantu, insyaAllah. Okay, proportion, sizing and scale untuk beberapa elemen tu.
dia memberi pengaruh kepada attention kita punya ni. And then lines ni bukan sahaja nak connecting from A to B ataupun kita nak tunjukkan flow. Dia tak semestinya. Dia boleh jadi divider, dia boleh jadi lines yang untuk highlighting something. Okay. Unity maksudnya dia nampak keseragaman, dan juga unity ni juga dia boleh jadi macam consistency jugalah. Kita pakai shape, kita tengok dinding ada segitiga banyak, tiba-tiba ada bulat kat tengah ni, kita rasa macam nak marah, sebab dia tak sepatutnya ada kat situ. That is unity jugalah. Okay. Next adalah typography. Font apa nak pakai? Okay. Dalam ni saya akan bagi tips nama-nama font. Kalau nak ambil gambar boleh pakai font yang saya selalu pakai untuk buat slide presentation. Baik, sebelum saya pergi jauh, saya explore slide guna Canva ni agak lama jugalah. Saya start pakai Canva tahun 2017-2018 macam tu. Time tu Canva memang bodoh lagi. Memang Canva tu sendiri bodoh. Sekarang Canva dah pandai sebab ada AI. Sebab time tu tak ada apa, gambar pun tak ada. Gambar kita kena ambil daripada Google, upload kat situ. Tapi slowly lah saya gunakan. Time tu start dengan poster dulu. Saya ajar orang digital marketing, buat poster, usahawan nak convert apa semua ni. Sangat struggle lah time tu. Sekarang sangat senang. Saya pun bayar setiap bulan RM30. Lepas tu dapat yang all access lah. Itu pun jahat juga. Dia bagi yang Canva AI tu untuk education je. Yang pro saya tak dapat lagi. Tadi saya baru check, tak ada pun. Wajar, bayar setiap bulan. Lepas tu slide ni saya nampak tak semua orang mampu buat slide yang berpengaruh. Sebabnya saya dulu duduk di bahagian keusahawanan, saya bahagian services. So, kita terlibat banyak projek dan sebagainya. Bila banyak projek ni, first thing first, kita nak pitch projek, kita tak tunjuk proposal, kita tunjuk slide. Slide tu kalau impressive, chances untuk secure the project sangat tinggi. So saya start belajar. Saya belajar dengan orang luar. Saya belajar dengan one of project manager untuk a few project bawah kerajaan, training dan sebagainya. So saya tengok start, dia pun share resources yang dia ada, slide yang dia buat. So saya tengok okay, memang sangat cantik. So saya cuba nak jadi pandai dalam design ni, tak ada cara lain, tiru dan buat. Itu sahaja. Sebab kalau tak, kita memang agak akan lost kalau kita nak start from scratch. Dan saya punya intern, budak-budak multimedia daripada MIT sendiri, saya cakap dia, jangan takut gunakan template. Sebab kita nak cepat. Kita nak cepat dan kita nak nampak kemas. Kalau dia baru nak terfikir, terhege-hege, kita banyak lagi benda lain saya cakap. Kita laju. Kita nak siapkan kerja laju. Dan a few of slides yang saya buat, alhamdulillah bantu MIT untuk secure a few RMK13 project. Ada, kalau pernah dengar pasal AI punya center, Kaila, saya orang yang buat slide. Bukti dia adalah saya adalah author of that slide. Saya yang create. Ada projek Hufaz pun sama. Saya rasa projek yang paling besar adalah AI center tu. Saya baru minggu lepas submit, minta penambahan bajet untuk AI center tu RM750,000. Saya yang siapkan dia punya slide tu lah. Bos saya minta, so saya bagi je lah. Sebab saya dah start pada awal. Ada a few lagi lah, apa nama ni, nanti saya tunjukkan slide-slide yang saya pernah buat. So skill buat slide ni sangat penting lah bagi saya. Nak bos sayang, pandai buat slide. Confirm kan?
Okey, kita sambung untuk font. Okey, pemilihan font. Pertama sekali adalah limit your typefaces. Maksudnya jangan gunakan banyak font. Maksimum 2. Masuk 3 makro, 4 haram. 3 tu pun kalau saya boleh ukur pancung dah. 2 je maksimum. Dia tak boleh banyak sebab dia akan jadi macam serabut. Font ada 2 jenis. Font kalau ikut bahasa buku dia serif and sans serif, ataupun paling mudah nak faham, font berekor ke font tak ada ekor. Kalau kita guna font berekor untuk slide presentation pun kena pancung sebab susah nak baca. Okay, so limitkan font 2 sahaja maksimum. Kalau nak pergi ke 3, tahan diri. Okay, yang istighfar banyak-banyak. Okay, yang ketiga, tak maaf lah, petang-petang ni memang kena mengarut sikit sebab mengantuk. Kalau dengan student, saya ajak dia orang belajar berdiri. Sambil berdiri tu, saya bercakap kat depan dengan dia orang pun berdiri. Okay, petang, bawah, don't be scared of scale. Jangan takut untuk besarkan font. Sebab bila font tu besar, dia akan lebih jelas untuk dibaca, message lebih cepat sampai, dan yang ketiga, lebih besar font, lebih penting info tersebut. Okay, so ini adalah scale. Next, the space, ruang. Yang ni jangan amalkan. Huruf dia semua kahwin, rapat. Dia mesti ada spaces lah, ada ruang. Kita boleh gunakan tools spacing dalam Canva tu untuk kita jarakkan sama ada line ataupun word punya spacing. Mesti ada jarak lah untuk dia bernafas. Okay, alignment. Alignment, kalau kita buat slide, ada headline, bawah ada content, contohnya satu paragraf. Kebanyakan orang dia takkan justify alignment untuk paragraf tersebut. Dia akan jadi left alignment. So akan ada yang line pertama berhenti kat tengah, lepas tu kanan. So dia jadi tak seragam. Dia mesti sama. Dalam slide, keseragaman itu penting lah. So tekan je justify, so dia akan cantikkan balik. Kadang-kadang kita bukan tak tahu, kita tahu benda tu, tapi kita mungkin rasa macam tak penting. Tetapi bila kita dalam terlibat dengan orang luar semua, sebab saya punya tim pernah ditegur dulu. Dia kata, orang luar tu sendiri, dia kata slide you guys ni nampak macam tak professional. Itu pun salah satu turning point untuk saya belajar. Slide tu bukan saya buat lah. Saya pun time tu tak diberi task sangat untuk buat slide, tapi time tu saya dah start explore. Time tu saya pun rasa macam malu jugalah. Sebab apa? Pergi present dekat satu agensi yang besar, slide background dia gambar daun. Bukan selai daun, penuh skrin tu daun. Saya pun macam alamak, saya pun tak tengok time tu. Aduh, memang lepas tu projek pun tak proceed lah. Okay, so next adalah top fonts. Font yang biasa dipakai. Ni saya bagi tahu tadi. Font untuk poster, font untuk slide, dia lebih kurang sama. Dia boleh pakai. Contoh kalau dekat sini kita ada untuk poster Japanese Food Fest, itu digunakan font Montserrat. Montserrat ni paling antara banyak lah digunakan dalam advertising, dalam publishing. Memang banyak guna Montserrat untuk cover dan sebagainya, poster, social media dan sebagainya. Yang kedua tu, poster kat tengah tu digunakan Oswald. Oswald font ni dia, bila kita gunakan Canva, kadang-kadang ada font yang luar daripada Canva tak ada.
Tapi yang ini yang dekat luar daripada Canva yang tak ada hanyalah Canva Sense sahaja. Sebab itu memang Canva punya. Tapi yang adik-beradik ni sebenarnya adalah Open Sense. Sama je. Cuma Canva dia nak ada identiti sendiri. Okay. So yang tepi tu memang font yang saya akan bertukar-tukar pakai. Canva Sans, Poppins, Roboto. Kalau perasan semua font ni adalah font tak ada cacing, font tak ada echo. Straightforward, mudah untuk dibaca. Even saya buat event yang non-formal pun memang saya gunakan yang ini supaya dia lebih mudah dibaca lah. Anton, Bebas New font yang berkurun lama punya, famous. Sebelum ada Canva lagi, Bebas ni dah ada pakai. Designer memang selalu pakai. Gagalin, Quicksand dan juga Bangers. Bangers ni untuk funky punya poster ataupun content saya gunakan Bangers. Okay, next. Color basics. Sebab benda ni saya tak adalah nak cover detail sangat sebab kita akan buat juga selepas ni. Esok akan ada semua orang dah ada slide kan tadi kan. So kita nak cantikkan lagi slide tu. Kita nak tengok gunakan template yang ada dan kita nak cantikkan supaya lebih menarik slide tu. Okey, untuk color yang ini adalah primary colors, secondary colors dan sebagainya, tetapi poin utama yang saya nak sampaikan adalah ini color combination ideas. Okay, so kita buka sekejap dekat website. Okay, untuk color kita boleh pakai okay, boleh buka dekat tuan-tuan dan puan-puan punya laptop, canva.com/colors, COLORS. Okay. Okay. Untuk yang ni kita pergi ke bahagian color palette generator. Okay. Lepas tu kita turun ke bawah, explore color combinations. Ini dia. Kalau kita tak tahu nak start gunakan apa, kita boleh tekan je kat sini. Pilih je. Nak color pastel ke apa ke. Okay. Macam mana cara nak pakai dia adalah kita buka Canva. Lepas tu kita buka presentation. Kita create satu presentation and then kita pilih je apa-apa slide. Katakan pitch deck ni lah saya ambil. So boleh. Contohlah kita pakai yang ini. Our service ni kita nak pakai color hitam, tapi yang kita nak pakai color, katakan saya ambil yang color apa yang sesuai. Contoh, kalau kita nak buat corporate slide, so kita terus type corporate je. So dia akan keluarkan color-color yang bertemakan corporate. Contohnya ni ada dua je lah. Okay, macam mana cara nak pakai dia adalah dekat setiap ni dia ada code. Okay, code.
So kod ni yang kita nak copy. Contohnya kita nak pakai purple haze ni, kita copy dia. Kita highlight hashtag 704F70. Kita pergi dekat Canva. Okay, sekarang ni kita nak color purple ni dekat mana? Katakan kita nak pakai dekat background. So kita pergi dekat sini. Atas ni background color. Pergi dekat background color dan kita paste sahaja kod tu kat sini. Boleh follow? Color tu background. Paste kat situ. Okay. Okay, kalau dah dia akan, bila dia jumpa dia akan terus kita tekan. So dia akan terus tukarkan slide background tu menjadi color purple ni. Lepas tu bila background gelap, tulisan mesti terang. So kalau untuk tulisan yang terang ni, katakan kita ambil satu lagi cara, kalau nak copy adalah tekan dekat color ni. Tekan je color, dia akan copy terus kod tu. Kita pergi balik dekat Canva, kita tukar. Katakan our service ni, dia jadi hang. Okay, our service ni kita tukar text color pula. Kita tukar text color menjadi color yang tadi tu. Yang ni. Okay. Yang ni, and then saya nak ambil kaki ni, kaki, and then saya tukarkan yang ini text color menjadi kaki. Okay. Settle yang ni. So dia jadi presentation yang macam ni lah. Dia nampak. Kalau rasa macam kaki ni pun macam tak okey, kita boleh pilih color yang lebih cerah sikit lah. Tak ada masalah. Tapi color yang kita pakai ni, dia tak nampak pelik. Tiba-tiba color biru dengan hijau, biru tua dengan hijau tua, dia memang akan jadi bergaduh sikit. Macam tak sesuai. So kita kena cari color yang complement each other. Macam ni, dia tak over sangat dengan color-color yang lain. Saya rasa yang slide projector yang hujung ni dia lebih cerah. Yang ni okey lah, LED. Yang ni dia lebih clear sikit untuk baca. Okay, so ini adalah untuk color. So far okey, ada persoalan? Macam mana? Okey, lagi sekali. Baik. Loss kita nak ulang balik dekat color code, boleh? Okey. Untuk dekat color code, pertama sekali pergi dekat canva.com/color. Okay, canva.com/color/colors. Okay, dia akan pergi dekat page yang ini. Okay, lepas tu pergi kepada color palette generator sebelah kiri sekali first. Okay, color palette generator. So dia akan keluar page yang ni. Kita scroll ke bawah dan kita pergi explore color combination. Klik dekat explore color combination. Okey. Okey. Right. Okey. Dia ada banyak gila color kat sini. So kita klik explore color combination, dan kalau rasa-rasa nak pakai je mana yang ada, so kita boleh pilih. Kita tekan sahaja kat mana yang ada. Kalau kita ada tema, contohnya cuba bagi satu tema. Katakan kita ambil aviation, boleh tak? Kita tengok aviation ada tak color tema dia. Inilah adalah sikit. Dia bukan aviation, dia jadi vacation.
Ni aviator. Ujung ni lah satu. Pun tak menarik sangat. Ataupun kita ada color, satu color. Color royal blue contoh. Bila royal blue dia akan keluar semua combination yang ada royal blue. Yang pertama yang atas-atas ni dia akan suggest semuanya color yang berkaitan dengan royal blue. Yang adik-beradik biru juga. Tapi yang bawah ni dia akan selit sikit dengan color-color yang lain. Dan dia ada 36 page yang berkaitan dengan royal blue. Yang belakang-belakang ni dah tak ada lah. Biasanya 2-3 page pertama ni dia akan relate lagi dengan biru. Kalau saya suka color yang macam ni lah, sandy beach path. Okay, katakan saya ambil sandy beach path ni. Okay, titik kan. So cara nak pakai dia adalah kita ambil color code dia tu. Okay, jom kita tengok color code dia. Siapa nak try? Okay, nak pilih nak letak dekat mana tu? Kalau nak senang, tekan je dekat yang kotak atas tu. Tekan je copy. Tak. Klik je. Okay, settle. So pergi dekat mana-mana yang nak ubah. Katakan box. Yes, box yang tu. Tukar. Jadi paste. Itu memang color dia. Cuma gelap. Betul. Kalau ni boleh tekan copy dekat tengah ni. So dia akan auto terus copy kod tu. Okay. Itu background color. Kalau tak copy tu, tekan je dalam kotak kat atas tu. Kotak dalam kotak yang color tu, dia tetap akan copy. Senang. Pitch keys. Nama dia memang okay, cuba buka balik color combination tu. Okay, bawah sikit. Dia jadi crimson. Nama dia memang tak seragam. Dia suka buat nama dia sendiri. Kadang-kadang tak ada nama, dia just code je. Yang ni cuba paste. Okay, boleh jadi crimson. Okay, boleh ke? Macam mana? Okay, dah tekan copy tu. Pergi dekat Canva balik. Pergi dekat slide tadi tu. Okay, tekan background kat ni, kain. Background color. Ataupun kalau bukan background color, boleh jadi shape color, boleh jadi text color. Semua yang berkaitan dengan color dia boleh tukar. Betul. Yang ni editing dah kan? Betul dah ni. Sekejap. Yang ni kena pilih dulu. Yang mana nak pilih yang mana nak tukar color? Background ke? Okay, tekan background dulu. Tekan sekali je. Okay, lepas tu yang ni. Pastekan kod tu kat sini. Kita copy tadi. Betul. Paste. So dia keluar ini. Akan pilih ni. Tekan. Tu dah tukar dah. Pilih dulu yang nak tukar yang mana tu. Box ke? Betul yang tu. Okay, lepas tu tekan, kena tekan dekat color tu. Tekan dulu. Okay, baru dia tukar. Ini kalau macam tak ada corak lagi, biar dulu lah. Nanti kita akan tengok dekat yang template pula. Okay. Okay, color okay semua? Okay.
Okay, so kita move to next topic. Okay, layout and composition. Macam mana cara kita nak menyusun atau barang-barang yang kita nak letak dalam slide kita tu. Okay, pertama dia ada 5 lah. Okay, kita akan tengok satu persatu. Okay, proximity dia lebih kepada kaitan antara semua elemen dalam kita punya presentation. Contoh contoh ni latest slide yang saya buat semalam, baru present untuk pitching. Hopefully dapat lah. Okay, contoh ni tak gerak ni. Okay. Okay, sekarang saya nak buat, ini semua pakai template. Tak ada pun saya buat from scratch, tak ada masa. Contohnya, kita nak cerita pasal UniKL. So, kita wajib letak gambar berkaitan UniKL. So, that is proximity. Penggunaan konten yang related antara satu sama lain. Seterusnya adalah kita nak cerita pasal objektif. Dia ada points. So points tu kita boleh gunakan bullet point, sama ada gunakan numbering ataupun emoji. So macam kat sini saya pakai numbering 1, 2, 3, 4. Ini satu lagi. Saya nak cerita pasal timeline. So bila saya nak cerita pasal timeline, dia mesti ada garis masa. Presentation sepatutnya memudahkan orang untuk faham sebab dia dah simplify. Daripada nak cerita, kalau dalam proposal akan cerita fasa 1 sekian, fasa 2 sekian, fasa 3 sekian. So yang ni kita dah simplify kan, dan kita hanya perlu buat poin-poin penting sahaja. Dan poin-poin penting ni semua kita pakai ChatGPT. Okay. And then kenapa UniKL saya gunakan emoji. Adalah emoji orang tu ada pakai medal sebab kita ni memang one of the best contohnya. And then integrasi teknologi dan visual modern, saya letaklah gambar emoji berkaitan PC dan sebagainya lah. Dia mesti kena related dan sebagainya. Okay. So next, asingkan. Kalau teks tu terlalu banyak, asingkan dalam page yang lain. Tu tips yang pertama. Kalau teks terlalu banyak pertama asingkan dia dalam slide yang berbeza. Yang kedua, kalau ada keyword dalam slide tu, dalam teks yang banyak-banyak tu, keyword yang kita boleh transform jadi gambar. Slide dia mesti banyak gambar berbanding dengan teks. Kalau ada benda yang kita boleh simplify, tukar jadi gambar, kita tukarkan jadi gambar ataupun ikon, emoji dan sebagainya, supaya dia lebih kemas dan simple. Dalam buat slide dia ada, ataupun mana-mana advertising, marketing punya content, dia ada satu principle, KISS, KISS. Keep it simple, stupid. Keep it simple and stupid. Nak bagi dia nampak macam biasa je, macam tak adalah sebab orang akan ada certain yang orang yang dia rasa macam slide yang banyak teks ni adalah slide yang power. Sebenarnya tak. Sebab dia akan jadi bosan. Okay, next, white space. White space sangat-sangat penting. Jarak antara objek yang ada, jarak antara elemen, kotak dan teks, kotak dan shapes dan sebagainya mesti ada. Dan jarak itu sebenarnya bermaksud kita bagi mesej kat dia,
Yang bawah tu adalah konten yang lain, point yang lain yang kita nak sampaikan. Contohnya kat sini lah. Bila ada logo, bawah tu ada tagline. Tagline dia akan relate dengan logo sikit, dan lepas tu bawah jauh sikit baru ada alamat. Okay, ini boleh tak kalau kita mengajar ada 5 topik, contoh 5 chapter. Satu chapter ada 5 subtopik. Boleh tak kalau katakan 5 subtopik tu, setiap tu ada 3 lagi point. Boleh tak setiap 3 point tu kita asingkan satu page yang berbeza? Jawapannya adalah sangat digalakkan. Kalau kita ada 3 benda yang kita nak cerita dalam satu slide, kita nak masukkan teks banyak dalam tu, cuba istighfar sekejap, kita letakkan satu point satu page, letak gambar dan short, satu topik yang simple kat situ, dan kita jadikan dia satu page je. Satu page, satu point. Okey, pagi tadi kita tadi semua dah buat ada slide masing-masing kan. So slide tu ada tak yang mungkin ada banyak points dan text? Ada tak? Ada. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, nanti kita akan demo sikit. Kita ada setengah jam lagi. Okey, white space and then alignment yang tadi saya bagi tahu, mesti align kiri dan kanan. Kalau tak dua-dua belah, at least satu side tu dia mesti ada kesamarataan. Contoh kat sini satu lagi. Kalau kita buat kita biasa kan, kita buat kotak shape, and then kita letak teks dalam tu. Make sure tak, pastikan tak dia punya kedudukan teks tu dengan kotak tu center sama. Ada yang angguk, ada yang nak kata aku tu. Okay, so kita tunjuk terus. Okay, contoh yang ni, saya tunjukkan demo. Katakan kita pakai yang ni. Saya nak gunakan color ini, dan kita nak letakkan teks. Teks dia adalah selamat datang. Okay, kalau dekat sini dia nampak kemas tak? Tak nampak kemas kan? Sebab dia sebab dia agak lari. Ada dia dekat bawah lah. Okay, ni saya serakkan dulu. So macam mana cara kita nak bagi dia kemas, iaitu objektif dia adalah dia mesti duduk center dan di tengah-tengah. Okay, pertama sekali adalah kita betulkan kedudukan selamat datang dulu. Ada 2 cara. Pertama cara lambat, kedua cara cepat. Cara lambat, kita tekan yang datang ni, and then kita gerakkan dia duduk bawah ni. Okay, dekat sini dia ada line putus-putus purple tu, mesti benda ni menyala barulah dia akan nampak center. Okay, kalau kita tak pasti, kita pilih je 2 ni, selamat datang. Kita tekan see more, ada position. Mana yang biasa pakai tu, okay. Okay, position dia pergi kat tepi tu, kita tekan center. Dia akan auto adjustkan dia. Okay, katakan kita dah centerkan 2 selamat datang ni, kita nak bagi dia duduk tengah-tengah antara kotak tu pula. Okay, caranya adalah kita kena groupkan dulu selamat datang, sebab dia ada 2 elemen yang berbeza. Kalau dia satu je tak payah groupkan. Okay, kita pilih selamat datang,
kita tekan shift, pilih kotak belakang ni pula. Okay, so first kali adalah kita tekan middle. So dia akan duduk tengah-tengah. Okay, paksi apa dia panggil? X. Sekarang ni baru X yang center. Dia duduk kat tengah-tengah, dia panggil middle. Yang kedua kita tekan center, dia akan terus duduk dekat tengah. So dia jadi memang duduk tengah-tengah dekat paksi itulah. XY tu duduk kat kosong. So ini barulah mencapai objektif untuk alignment yang sesuai, yang terurus lah, yang kemas. Yang ini tadi ni, yang apa, monyet ni. Okay. Kontras, color tadi saya ada cerita juga tentang color, betapa pentingnya untuk kita main dengan kontras ni. Sebab pertama sekali, cuba tengok gambar kat depan ni. Apa perkataan pertama yang tuan-tuan dan puan-puan tangkap dulu? Caution. For sure semua caution. Sebab dalam caution tu ada teks color hitam yang belakang dia kuning. Dan itu lebih menonjol berbanding yang lain. So mana-mana shades ataupun box teks yang ada kontras dia lebih, itu adalah mesej pertama yang nak disampaikan. Okay, hierarchy. Ini adalah another tips, iaitu lebih besar. Saya tunjuk next slide. Hierarchy ni adalah ranking orang tengok apa dulu. Contohnya orang akan tengok benda yang paling besar sekali kat dalam tu. Dia takkan jadi straight from top to bottom, tetapi dia akan jadi, biasanya dia akan tengok kepada yang mana yang lebih besar. Contoh kat sini, save the date atas. Yang kedua, orang akan baca yang mana? Yes, Corey and Anthony. Lepas tu barulah turun ke bawah sikit, rupanya cerita pasal marriage. Last sekali baru ni. Tapi manusia boleh mix kan, dia boleh proses, tak ada masalah. Okay, next, repetition. Baik, repetition sama dengan consistency. Okay, sebabnya bila kita buat, especially dalam corporate slide, education slide, dia mesti ada look and feel yang sama daripada awal slide sampailah ke habis. Saya yakin dekat dalam education slide kita, teaching slide kita memang ada diterapkan consistency ni, cuma ataupun repetition ni, cuma saya yakin yang paling banyak adalah dekat header and footer. Tetapi yang konten kat tengah tu mungkin akan berbeza. Tapi kalau saya punya tips, repetition and consistency ni dia mestilah ada keseragaman dari segi title of each main title untuk setiap subtopik tu, dia mesti sama juga. Sebabnya kita nak bagi tahu orang, the best is kalau kita cerita pasal chapter 1. Chapter 1 ada 4 subtopik. The best is setiap subtopik tu satu page. Kita panggil dia sebagai divider page. Sebab divider page tu dia akan cerita tentang dia akan bagi orang ni, okay, pause. Okay, dah, yang cerita topik sebelum ni dah habis. Sekarang kita nak cerita topik baru. Dia akan berikan masa kepada audience kita untuk bernafas, relax. Okay, sekarang ni nak, dan juga signal bahawa kita akan masuk kepada subtopik yang baru. So dekat situ kita boleh berhenti juga, kita boleh cakap, kita boleh apa semua, intro, sebelum kita masuk ke topik yang seterusnya. Slide untuk teaching memang akan ambil masa, tetapi percayalah, kita ada orang yang boleh tolong kita. Ada dua jenis orang. Orang yang real dan orang yang orang yang robot lah, tak real lah. Orang yang real ni adalah student lah. Kalau kita guide dia untuk
maybe some of the topics ke contohnya untuk diorang buat. So dia boleh jadi material juga untuk kita. Saya pernah buat jugalah benda tu, terus terang. Ataupun yang kedua, bukanlah kita bergantung dengan slide dia orang, tapi for sure content yang kita nak dia masukkan daripada kita juga. Yang kedua adalah penggunaan AI. Cuma AI kita perlu berhati-hati sebabnya AI ni dia boleh jadi menyimpang. Dia boleh jadi sesat sebab dia ada mazhab dia sendiri. Macam mana kita nak bagi dia jinak ikut apa yang kita nak? Prompt tu kena panjang. Kalau prompt kita tu pendek, insya-Allah dia akan sesat. Confirm. Kita kena guide dia sangat detail apa yang kita nak. Contohnya kalau kita nak suruh buat satu ni. Tapi saya rasa untuk konten ni esok lah, sebab konten ni akan relate dengan macam mana kita nak bangunkan modul. Saya ada satu slide yang saya memang saya buat training khas satu hari, AI ebook writing and publishing masterclass. Ini memang saya ajar yang termasuk sampai monetization, ajar buat duit semua, macam mana nak register payment gateway, tengah tidur tiba-tiba duit masuk. Pernah juga. Esok record lah, alamak. kita tengok esok insya-Allah. Okey. Ini repetition lagi. Duit mesti semangat, kan? Sebab digital content ni dia adalah one time punya effort, and multiple time kita dapat dia punya, kita tuai dia punya hasil lah. Dan dia boleh meningkatkan nama kita, credibility as lecturer dan juga senior lecturer. Cuma satu je lah kekurangan dia adalah that one is non-index. Index kita memang dah buat dah sebelum ni, tapi yang non-index ni dia beri mileage yang lebih juga. Sebab apa? Akan orang yang dalam akademik dia akan tanya, kita punya indeks ada berapa dan sebagainya, betul tak? Dan berapa banyak. Itu adalah tak boleh nak dinafikan. Tetapi orang kat luar, orang tak pandang. Orang tak tahu pun pasal indeks apa benda, Scopus sebagai, orang tak tahu. Tapi orang cakap, saya penulis buku untuk 10 buah buku, saya penulis 10 e-book. Orang akan rasa dia ni expert. So cubalah. Semangat. Terus. MIT kita orang akan buat untuk Triple IP lah, Triple IP MIT, sebab saya yang mengajar untuk ni. Kita nak buat satu hari tu. Setiap lecturer ni memang kena keluarkan satu buku. Kita akan berkampung dekat Ipoh nanti untuk finalize, siapkan buku. Semua orang akan publish bawah UniKL Publishing. Kita jual tak mahal pun, RM15-20 je, murah. Nak jual murah lagi boleh. Tapi tahu kan kita boleh self-publish. EISBN tu ada nama kita sendiri. Kita boleh sebenarnya. So ada barcode kat belakang. Lagi power. Buku kita ada barcode. Okay. Sebab EISBN adalah untuk publication yang atas nama sendiri dan juga digital. Untuk e-book lah. Sangat best benda tu. Okay. Ini prompt engineering. Saya memang share macam mana cara nak prompt, sebab dia sangat penting. Tapi untuk prompt ni esok. Okay. Hari ni kita tengok secara teori dulu, esok pagi kita akan buat lah mostly. Okay, untuk kita buat slide, okay, attractive and influential presentation, dia mesti ada slide structure. Apa yang kita nak sampaikan dalam tu, daripada kepala sampai ekor, tengah-tengah semua kita nak kena tahu apa yang kita nak sampaikan.
Lepas tu mesti ada wajib mesti ada visual elements. Visual elements mesti lagi banyak daripada text and typography, mesti lagi banyak. Kalau dalam page tu hanya ada teks sahaja, dia tak boleh lebih. Adalah rukun-rukun dia. Ni sikit lagi rukun dia, 10 minit lagi sebelum kita habis. Slide structure mesti ada title, table of contents. Ini untuk corporate ataupun ini standard lah. Okay. Mesti ada summary. Ramai orang lupa summary. Okay, next. Ini visual image, visual elements, yang benda yang boleh kita nak menjamu mata orang tu dengan apa. Pertama adalah images and icons. Lepas tu kita ada charts and graph. Charts and graph ni kena belajar. Kalau kita bermain dengan data itu lebih cantik kalau di present dalam bentuk chart and graph, or ada statistik ke, lagi best. Canva boleh buat benda ni. And then infographic. Infographic ni kita susun poin-poin penting dalam satu page, tapi banyak poin lah. Okay. And then ni tadi saya dah sentuh. Then okay, keep it short and to the point. Okay, slide presentation should complement your speech. Okay, dia complement, dia bukannya main. Lepas tu avoid putting the entire text on the slides contohnya. Okay, audience prefer untuk dengar kita cakap berbanding dengan baca dekat tu. Sebab once dia baca, dia dah tak dengar dah dia cakap apa. And then boleh guna text ataupun bullet point. Make sure dia ni. Okay, ni rules dia, rukun dia. 5 times 5. 5 text lines and 5 words per line. Itu sahaja, tak boleh lebih. Maksudnya satu page tak boleh lebih daripada 25. That's the best. Bukan kata banyak lagi tak boleh, saya pun ada buat dia tadi. Tapi the best 5 times 5, 25. 5 line maksimum, 1 line 5 words. Itu sahaja. Ya, dia akan jadi beratus-ratus page. Tapi sudah enjoy. Dan dia akan cepat bertukar. Slide yang cepat bertukar compared to stay dekat macam ni, student lagi suka. Audience bukan student, audience akan lebih suka benda yang bertukar-tukar cepat. Benda yang sama menjadi dekat kanak-kanak yang tengok kartun. Yes, fast changing punya pace ni dia akan meningkatkan. Kita bagi dia dopamin lagi, kita bagi dia gula-gula untuk dia naik balik. Dia punya attention span dia turun je, kita tukar slide, terus naik balik. Sebab dia tak tahu next slide tu apa. So itu kita punya senjata lah. Okay. Ni simple. Dan kalau boleh masukkan gambar-gambar juga. Separuh macam ni ke, sebagai kalau tak dia akan jadi kosong. Tapi bila masuk gambar dia terus. Cuba bayangkan kalau gambar orang ni tak ada, hanya ada keyword sahaja, pun bosan. Tapi bila ada gambar dia akan jadi nampak dia complementing each other. Okay, pro tips, optimize white space. Ada banyak kosong pun bagus, tapi depends on apa point yang kita nak letak lah. Okay. Font yang sesuai tadi saya dah tunjuk. Choose font ni memang tak sesuai lah, berangkai-rangkai macam ni. Lebih mudah baca, Canva Sans. Okay, readability with proper font size. Kena bayangkan kalau kita nak present dekat dalam bilik ni ataupun satu tempat, orang belakang boleh baca tak teks kita? Kalau orang belakang ada masalah untuk baca, maksudnya font kita terlalu kecil. Kita kena besarkan lagi. Okay.
The right font size, presentation are for the audience that has average sight. Dia rabun pun dia boleh baca. Ataupun nak lagi cemerlang ni kita punya presentation tu, font size itu orang buta pun boleh baca. Dia bagus ni kan. Contrast, okay, to facilitate reading. Contrast sebenarnya untuk facilitate reading, bantu untuk mudah membaca. Ada sebab kenapa slide saya buat color hitam, belakang color kuning. Teks color kuning. Sebab nak bagi mudah untuk lebih cepat sampai. Berbanding belakang putih, teks hitam. Yang ini dia lebih cepat sampai. Ada dalam komuniti trainer-trainer yang gunakan teks background hitam ni kena kutuk juga. Tapi yang kutuk tu yang buat tu dia adalah pergi belajar semua macam tu lah. So, benda tu akan lebih cepat untuk sampai. Okey, ni satu lagi. Text on image. Sebelah kiri kita senang nak baca, legible text dan sebagainya. Tapi kalau teks atas image biasanya susah untuk dibaca. Kita kena letak something. Simple je. Letak teks, letak box. Itu pun box tu ada transparent sikit kat belakang. Message tetap sampai, cockpit tetap nampak kat belakang. Tapi teks pun kita boleh baca dengan jelas. Use colouring wisely, okay. Jangan guna colour yang macam ni, nampak macam kanak-kanak, terlalu childish sangat. Banyak sangat colour. Okay. Point penting tak ada masalah. Ya. So kalau kita nak highlight tu, kita highlight guna colour yang sama lah. Boleh. Maksudnya kalau point-point lain nak highlight pun kita guna colour merah juga. Ataupun maksimum dua sahaja yang colour yang sesuai untuk highlight. Ini contohlah colour yang family dia sama. Shapes. Ini shapes. Ini more to infographic jugalah sikit sebenarnya. Infographic elemen senang saja. Kalau nak buat infographic, dia mesti ada point, dia mesti ada short description, dan dia mesti ada image, visual, emoji ataupun gambar. Itu je. Kita ulang. Dan juga shape, contohnya 3 tu. Dan untuk infografik, point point yang kita nak sampaikan tu dan juga description dia kita boleh letakkan dalam shape. Contohnya macam ni. Ini dikira letak dalam shape jugalah. Kotak tepi tu kan. Itu dikira sebagai shape juga. Lagi sebab apa dia lebih kemas? Sebab kita akan buat shape tu lebih kurang sama size dia. Jadi bila sizing dia lebih kurang sama, kita akan cuba untuk description dan point tu duduk dalam ruang yang sama semua. Kalau ruang tu, teks tu terlalu panjang, kita kena masuk ChatGPT pendekkan lah. Itu yang paling mudah. Contohnya macam ni. Ini ada template search dekat design tu punya style, template tu pilih type infographic template. Dia akan keluar semua yang ni. Okay. Contoh point tu kan, 01. Dia stand alone je, dia tak ada shape. Tapi kalau kita tengok dari jauh, dia ada keseragaman antara 01, 02, 03, 04 tu sendiri. Itu sendiri dah jadi macam shape jugalah sebenarnya. Point utama. Okay, cari gambar yang sesuai. Contohnya macam ni lah. Ini simple. Tapi bila kita masukkan gambar dan berserta dengan teks dan juga shape yang sesuai, dia akan jadi nampak lebih premium. Contohnya macam ni lah. Okay, ini presenting data. Okay, untuk yang ni sekejap saya ada beberapa slide lagi. Sikit lagi. Statistik ni kita boleh pakai dekat dalam Canva, dekat bahagian elemen. Esok kita akan tengok bawah design tu ada elemen.
ada infografik punya ataupun statistik punya point of view, ataupun statistik punya elements kita boleh letak. Okay, ni contoh pie chart dan sebagainya. Ini donut chart, kita panggil dia donut chart. Tengah ada percentage dan sebagainya. Simplify your tables. Ini okey, yang tables ni agak crowded sebenarnya. Kita kena kalau kita ada table, make sure dia tak boleh penuh satu page. Dia mesti kecil. Cumanya for sure lah, data ni sebenarnya tak sesuai untuk kita present dalam slide presentation. Dia mesti masuk dalam dalam Excel, ataupun kalau yang ni kita transform dia jadi chart. Itu yang paling sesuai lah. Okay, so far okay ke? Saya habis untuk teori. Petang ni teori dulu. Esok pagi kita akan revamp balik slide yang sedia ada. Yang kalau tak slide hari ni, slide yang sedia ada, tuan-tuan dan puan-puan ada tu, bawa datang esok. Kita try to cantikkan dia. Dia panggil apa? Visually appealing. Macam tu lah orang jauh cakap. Kita berhenti sekejap azan, lepas tu kita closing.